Hai semua, selamat datang. Okey, pernah tak terfikir macam mana tindak balas kimia boleh jadi walaupun bahan-bahan tu tak bersentuhan langsung? Hari ni kita akan selami satu keajaiban kimia iaitu tindak balas redox yang berlaku pada suatu jarak. Inilah persoalan utamanya kan? Nampak macam mustahil betul tak? Bayangkan ada dua larutan dalam dua bikar yang berbeza. Tapi boleh pula ada tindak balas. Jom kita bongkar sama-sama misteri ni dengan satu eksperimen kimia klasik yang memang best. Okey, tapi sebelum kita selesaikan teka-teki tu, kita kena faham dulu benda paling asas, iaitu apa itu redox. Jadi, apa sebenarnya redox ni? Ia bukan satu proses tunggal, tapi dua proses yang berlaku pada masa yang sama, pengoksidaan dan penurunan. Ingat dia, satu tak boleh berlaku tanpa yang satu lagi. Ia macam pasangan menari, sentiasa kena ada berdua. Okey, dekat sini kita boleh nampak perbezaan yang sangat jelas. Pengoksidaan, mudah cerita ialah bila satu bahan kimia tu hilang atau derma elektron. Penurunan pula sebaliknya ialah bila bahan tu terima elektron. Senang kan? Satu menderma, satu lagi menerima. Yang ini penting. Jangan keliru dengan istilah ejen ni. Ejen penurunan ialah bahan yang derma elektron. Jadi, dia sendiri dioksidakan. Ejen pengoksidaan pula ialah bahan yang terima elektron. Jadi, dia sendiri diturunkan. Nampak tak? Peranan dia sentiasa terbalik dengan apa yang jadi pada diri dia sendiri. Nanti kita tengok contoh, lagi senang faham. Okey, jom kita masuk ke bahagian pertama eksperimen kita. Kita mulakan dengan bikar yang pertama. Di sinilah kisah kehilangan elektron atau pengoksidaan bermula. Jadi, dalam bikar pertama ni, kita ada larutan kalium iodida, larutan jernih je, tak ada warna. Tapi, watak utama yang kita kena fokus kat sini ialah ion iodida, I negatif tu. Dialah yang akan mulakan semuanya. Dan, cuba teka apa jadi? Tiba-tiba, larutan jernih tadi tu bertukar jadi warna perang. Kenapa? Ini sebab ion iodida tu dah hilang elektron dan membentuk molekul iodin. Iodin inilah yang warna perang tu. Jadi, sebab dia dah hilang elektron, kita kata dia dioksidakan. Dan ini juga bermakna dialah ejen penurunan dalam tindak balas ni. Perubahan warna ni, inilah bukti depan mata kita. Okey, jadi macam mana kita nak tulis benda ni dalam bahasa kimia? Senang je. Kita mula dengan dua ion iodida. Lepas tu, ia akan membentuk satu molekul iodin. Dan masa proses tu berlaku, ia lepaskan dua elektron. Nah, inilah dia persamaan yang kita panggil setengah persamaan pengoksidaan. Elektrod yang kita celup dalam larutan ni pula, kita panggil dia terminal negatif atau anode. Ni cara senang nak ingat, pengoksidaan berlaku di anode. Nampak tak? A dengan A, tempat di mana elektron dilepaskan. Itulah terminal negatif. Okey, soalan sekarang, ke mana perginya elektron-elektron yang dah dilepaskan tadi? Jom kita beralih ke bikar yang kedua pula. Di sinilah kisah penerimaan elektron atau penurunan berlaku. Di bikar kedua ni pula, kita ada larutan yang warnanya ungu pekat yang cantik. Ini ialah larutan kalium manganat Vi berasid. Watak utama kat sini, ion manganat Vi. Dia dah siap sedia menunggu untuk tangkap elektron yang datang dari bikar pertama tadi. Dan apa yang kita nampak? Wow, warna ungu yang pekat tadi tu hilang. Perlahan-lahan dia jadi jernih balik. Ini bukti visual kedua kita. Apa maksudnya bila warna ungu tu hilang? Maksudnya, ion manganat V7 tu dah berjaya terima elektron. Dia telah diturunkan. Ini menjadikan dia ejen pengoksidaan yang sangat power. Okey, persamaan untuk yang ni nampak macam complicated sikit, tapi jangan risau, logiknya sama je. Ion manganat V2 dengan bantuan ion hidrogen daripada asid, dia akan tangkap 5 elektron. Dan hasilnya dia akan berubah jadi ion mangan II dan juga air. Inilah dia setengah persamaan penurunan. Dan elektrod dalam bikar kedua ni pula, kita panggil dia terminal positif atau cathode. Di sinilah proses penurunan iaitu penerimaan elektron berlaku. Ada satu lagi cara nak ingat, penurunan berlaku di cathode.
Jadi sekarang kita dah ada satu litar yang lengkap. Terminal negatif, tempat elektron dilepaskan, dan terminal positif, tempat elektron diterima. Baiklah, kita dah ada kedua-dua bahagian cerita. Satu pasal hilang elektron, satu lagi pasal terima elektron. Sekarang, jom kita cantumkan kedua-dua puzzle ni dan kita lihat gambaran penuhnya. Okey, sekarang ada satu benda yang sangat-sangat penting. Keseimbangan. Peraturan dia senang je. Jumlah elektron yang didermakan mesti sama dengan jumlah elektron yang diterima. Tadi, proses pengoksidaan lepaskan 2 elektron kan? Tapi, proses penurunan perlukan 5. Tak sama. Jadi, kita kena cari gandaan sepunya terkecil, iaitu 10. Caranya, kita darab persamaan pengoksidaan dengan 5 dan persamaan penurunan dengan 2. Barulah seimbang. Dan bila kita dah darabkan dan gabungkan semuanya, inilah hasilnya, persamaan ionik penuh yang dah seimbang. Persamaan ni tunjukkan yang sebenarnya ada 10 elektron yang berpindah antara dua bikar tu. Tapi, persoalannya masih ada. Macam mana pemindahan gaib ni boleh berlaku? Apa yang melengkapkan litar ni? Jawapannya ialah komponen penting ni, titian garam. Ia macam satu jambatan yang sambungkan kedua-dua larutan. Fungsi dia adalah untuk benarkan ion mengalir. Jadi, cas dalam setiap bikar sentiasa seimbang. Inilah yang melengkapkan litar elektrik kita. Tanpa jambatan ni, pemindahan elektron akan berhenti serta-merta. Jadi, inilah dia jawapan kepada misteri besar kita tadi. Okey, sekarang kita dah faham teori dia kan? Jom kita tengok pula macam mana kita boleh guna pengetahuan ni untuk jawab soalan sebenar dari peperiksaan SPM 2019. Ini data yang diberi dalam soalan tu. Ada 2 set eksperimen yang berbeza. Tugas kita sekarang macam detektif. Kita kena tafsirkan pemerhatian ni, terutamanya perubahan warna tu, untuk kenal pasti apa sebenarnya bahan kimia yang terlibat. Okey, jom kita pecahkan clue ni satu persatu. Untuk set 1, larutan hijau jadi perang. Itu memang petunjuk klasik untuk ion ferum 2 yang dioksidakan kepada ion ferum 3. Untuk set 2 pula, larutan tak berwarna jadi perang. Macam pernah nampak kan? Mestilah, ini sama macam eksperimen kita tadi. Maksudnya, larutan W tu ada ion iodida yang dioksidakan jadi iodin. Jadi, nampak tak kuncinya kat sini? Benda paling penting bila nak selesaikan soalan redox ialah anda kena kenal pasti dulu bahan mana yang hilang elektron. Dengan kata lain, bahan mana yang dioksidakan. Siapa yang derma elektron? Kalau anda boleh jawab soalan tu, percayalah anda dah separuh jalan selesaikan masalah tu. Daripada eksperimen mudah dalam bikar je, kita boleh nampak betapa hebatnya kuasa pemindahan elektron ni. Ia bukan setakat berlaku dalam makmal, tapi ia ada di mana-mana. Dalam bateri telefon yang kita guna, malah dalam setiap sel badan kita. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Cuba fikirkan di mana lagi tindak balas halimunan ni sedang memberi kuasa kepada dunia kita setiap hari.